Kalau sendi rasa mencucuk-cucuk bila bergerak, itu bukan sebab urat. Itu sebab ada kristal asid urik tengah bersarang dalam sendi. Macam ni, bila asid urik dalam darah terlalu tinggi, lebihan akan mula mengeras jadi kristal halus. Kristal ni akan lekat dekat bahagian sendi, terutamanya ibu jari kaki, lutut dan juga buku lali. Bayangkan ada pasir tajam dalam sendi, setiap kali gerak, kristal tu gesel-gesel dekat urat dan juga rawan. Itulah buat sendi bengkak, panas dan merah menyala. Lama-lama, pijak lantai pun akan rasa macam tapak kaki kena cucuk jarum. Bayangkan ramai salah faham, ingat gout ni sebab makan daging semata-mata, sebenarnya bukan. Sebabnya, punca utama dia adalah bila badan gagal keluarkan asid urik berlebihan, dia akan berkumpul dalam sendi. Kalau biar lama, kristal makin keras, makin banyak dan makin susah nak bergerak. Ubat biasa cuma tahan sakit sahaja, tapi kristal tu masih ada dalam sendi. Sebab tu ramai orang mula cuba kapsul tapak baru sebagai ikhtiar. Bahan utama dia adalah Cortez philodendron ataupun kulit kayu retak, herba semula jadi yang terkenal bantu turunkan paras asid urik dan pecahkan kristal yang beku dalam sendi. Bila diamalkan 2 biji pagi dan juga 2 biji malam selepas makan, sendi akan rasa lebih ringan, bengkak beransur kurang dan badan rasa lebih bebas bergerak. Bukan ubat, tapi ikhtiar semula jadi dan bantu tubuh pulih dari dalam. Kalau tak rawat dari sekarang, kristal ni boleh rosakkan sendi sampai bentuk kaki pun akan berubah. Jadi jangan tunggu sampai terpaksa bertongkat baru nak bertindak. Sekarang ni HQ tengah jalankan diskaun sebanyak 60%. Stok sangat-sangat terhad. Klik saja di link di bawah sekarang dan rasa sendiri macam mana tapak baru bantu lawan kristal asid urik dari punca, bukan sekadar tahan sakit.